Assalamualaikum. Hai, bersama dengan saya N Aznan, host anda untuk Citra Rimbu Benaung, sempena orang kata majlis untuk Convocation ke-69 Universiti Teknologi Malaysia Johor Bahru. So untuk hari ini, segmen hari ini kita ada tetamu yang didatang khas, merupakan salah seorang orang kata petugas sempena majlis Convocation kita yang ke-69 ni. Bersama dengan saya ialah Nur Atirah binti Cik Jamaluddin, staf daripada Unit Wakaf Pusat Islam. Sekarang ni beliau bertugas sebagai AJK di bahagian konti. Okay, hai, Assalamualaikum Cik Tira. Waalaikumsalam Kak N. Okay, boleh tak ceritakan pengalaman Tira, macam mana boleh orang kata terjebak masuk sebagai AJK konti tu? Sebelum ni ada bertugas AJK kat tempat lain ke? Boleh ceritakan sekali. Okay, untuk makluman Kak N, sebenarnya tugas pertama saya sebagai petugas convocation sebenarnya memang AJK konti. Oh, okay. Walaupun saya dah lama dekat UTM ni, tapi memang saya pun baru lagi dalam AJK konti ni lebih kurang 3-4 tahun macam tu lah. Dan macam mana saya boleh terjebak dengan petugas convocation ni sebab satu hari tu mereka adakan audition, interview untuk jadi ahli jawatankuasa bilik konti lah. Jadi saya diminta untuk menghadirkan diri. Jadi saya hadirkan diri untuk interview dan alhamdulillah berjaya. Walaupun orang kata apa, nak kata ada bakat sangat tu tidaklah, tapi orang kata apa, kita cuba, kita belajar. Masa cuba untuk interview tu tahu daripada mana sebab saya salah seorang MC dekat UTM juga, jadi ilmu disalurkan melalui media WhatsApp lah. Masa tu ramai tak staff-staff lain yang mencuba nasib? Masa tu ada staff, ada pelajar, memang ramailah dan mereka mencari muka-muka baru untuk AJK bilik konti dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Masa shortlist yang dalam berapa orang tu dapat? Shortlisted around dalam 10 orang kalau tak silap saya lah. Sebelum ada ketika tu dalam 10 orang. 10 orang. So suasana ketika bertugas dalam konti tu macam mana tu pergerakannya, sebab orang pun nak tahu kan macam mana jadi AJK konti, nak sebut-sebut suara tu semua, nama-nama. Kalau kita MC biasa tu macam of course kita nervous. Kita nervous dengan pentas dan audien lah. Audiennya betul. Kalau dalam bilik konti ni kita ada nervous lain, memang kita dekat belakang tabir, tapi hakikatnya untuk kita sebagai pengumum nama graduan ni tanggungjawab tu berat. Sebab kita nak pastikan nama orang dan kita nak pastikan diorang ni orang kata apa, rasa dihargai dan juga rasa terhibur bila kita baca. Maksudnya rasa semangat lah bila diorang menerima penganugerahan tu. Jadi kalau kata kita tersalah sebut, dia macam seolah-olah kita dah spoilkan diorang. Memang adalah tanggungjawab yang sangat-sangat berat dan susah sebenarnya. Tapi insyaAllah saya percaya di peringkat kami dekat AJK konti ni, saya percaya semua dah buat yang terbaik. Kalau ada sebarang kesilapan tu biasalah, kita manusia kan. Betul. Kita manusia biasa dan kadang-kadang kita tak sempurna. Ada masa kita mungkin terkucil sikit lah. Tapi so far alhamdulillah saya rasa tak ada kesilapan yang orang kata apa sampai tak boleh nak dimaafkan tu, insyaAllah. Okey, Cik Atira, kalau orang kata yelah mula-mula jadi AJK konti tu kan, mesti ada orang kata kena ada buat training ke apa ke, macam mana sebutan intonasi. Betul, intonasi tu memang kita di grooming lah, tapi nak kata grooming awal tu tidak. Sebab kita nama tu pun kita terima lebih kurang setengah jam sebelum penganugerahan bermula. Jadi untuk hari tu memang kita datang ni dengan orang kata kita tak tahu lagi apa cabaran dan apa nama yang mungkin susah kita nak sebut, belum tahu. Tapi masa kita dapat tahu setengah jam sebelum tu, kita dah orang kata get ready lah dengan sebutan tu, terutamanya nama-nama yang Chinese ke kan, kadang-kadang kita tak familiar dengan sebutan kan. Betul. Jadi kita kena rujuk dulu, dapatkan rujukan dulu, dapatkan cara sebutan yang betul, dan insyaAllah kalau orang kata apa, kalau diizinkan Allah tu insyaAllah betul lah sebutannya. Kalau KL risau kalau student yang daripada ni tau, daripada Kazakhstan, international, international kan, sangat unik, daripada orang kata luar negara lah, contoh Nigeria pun ada susah juga kan. Tapi itu pengalaman lah, dan kita belajar daripada pengalaman itu. Dan tanggungjawab tu berat sebenarnya, nampak mungkin ringan, tapi sebenarnya tanggungjawab tu sangat-sangat berat sebab dia melibatkan orang lain, melibatkan pihak lain. Dia ada macam bagi masa tak kan dalam orang kata AJK konti tu ada dalam berapa orang dalam tu? Kita ramai sebab
nak menyebut nama orang ni, kita kena jaga suara satu, dan kita ada giliran lah sebab kita buat jadual secara bergiliran so that dia tak menjejaskan kita punya consistency tu lah. Betul kan. Consistency tu jadinya kita bergilir sebut nama tu dalam seorang tu, sekali kita sebut tu around 20-25 macam tu. Lepas tu kita akan tukar orang lain, so nanti intonasi tu terjaga sikit lah. And then cabaran tu orang kata struggle tu ada tak? Lebih sikit ke macam mana? Struggle tu memang sebab satu dengan suasana dan juga temperature dekat bilik konti tu agak sejuk. Jadi nak jaga kesihatan, jaga dari segi pemakanan, minuman dan sebagainya. Itu memang kena titik beratkan. Sebab saya sendiri ada experience yang mana Fesco sebelum ni saya batuk. Saya macam hari pertama saya okey, hari kedua saya okey, dan saya start batuk dan bila kita batuk tu orang kata apa, instead of kita orang kata merosakkan hari kejadian, baik kita tarik diri. So itu lebih baik lah so that kita tak nak orang kata apa mengganggu suasana pada hari pengambilan orang kan. So kena maklumkan dulu lah pada pada penyelaras, insyaAllah dia faham. Tak ada masalah insyaAllah. Momen manis sekali masa bertugas yang tu dekat konti tu. Yang paling manis adalah bila kita dapat sebutan nama yang susah tapi kita berjaya deliver dengan baik. Kita memang rasa macam ya Allah, puasnya hati, rasa macam bersyukur sangat-sangat. Tapi apa-apa pun memang sebenarnya crucial juga, tapi kita cuba deliver yang terbaik. Untuk convocation yang sebelum ni, yang tahun ni punya macam mana? Okey, tahun ni punya kalau tengok komputer tahun lepas, bulan graduan tahun ni tak berapa ramai komputer tahun lepas. Jadi benda tu dah orang kata apa, dah menjimatkan masa dan kita pun tak banyak kali take turn sangat. Tapi suasana dia alhamdulillah semakin lama semakin meriah. Semakin meriah, orang kata apa, dari segi pengatursyaraan UTM tu sendiri pun sangat-sangat baik, insyaAllah. Kan dia punya orang kata landscape dia pun menarik juga. Dia menarik, orang kata sentiasa ada improvement. Kita percaya setiap AJK yang diberikan tugas tu dan mereka jalankan dengan baik. Cik Tira dah pergi Fesco belum? Oh dah, saya dah pergi Fesco yang dekat dataran, yang dekat depan DSI tu pun, tu wajib. Lepas tu nak tengok artis yang datang tak? Artis datang tak berkesempatan. Sama lah juga. Ada tugas lain. KM pun sama. Tak sempat belum. Kita tunggu gaji besok. Okey, faham. Esok kan? Esok. Okay, last but not least, apa harapan Cik Atira sendiri untuk convocation kali ni? Convocation, diharapkan semoga convocation yang kali ni berjalan dengan lancar sehingga ke penghujung acara. Dan untuk tahun depan semoga sentiasa ada penambahbaikan yang lebih baik di masa-masa akan datang, dan insyaAllah mudah-mudahan bagi semua AJK, kita rasa mereka sendiri ada orang kata apa, ada peluang untuk menambah baik tugasan di setiap skop masing-masing kan. Jadi kita nak ajak lagi, lebih ramai lagi untuk sama-sama bertugas bersama dengan kami. Kalau ada peluang silakan. Kan, mana tahu kalau ada buka lagi interview untuk jadi AJK Konti, korang boleh cuba juga. Mana tahu kan juga. Alamak. Okey, terima kasih kerana sudah hadir pada kita punya sesi podcast kali ini. Semoga terus orang kata maju jaya, diberi kesihatan yang baik. InsyaAllah. Kan, jaga suara tu. Kan, cerah-cerah. Okey, pada anda semua, jangan lupa kita akan jumpa lagi dalam segmen yang seterusnya. Okey, stay tune.
Assalamualaikum semua. Bertemu kembali bersama dengan saya, hos anda untuk podcast Citra Rimbun Benaung sempena Majlis Convocation UTM ke-69. Saya N. Aznan dan saya membawa tetamu istimewa saya. Beliau adalah Encik Muhammad Azmi bin Saad, merupakan graduan Bachelor Technology with Education, berasal daripada Kedah dan sekarang menetap di Pulau Pinang. Bertugas dulu previously sebagai Juruterra Project dan sekarang pemeriksa letupan explosion inspector dalam bahasa Inggeris, explosion inspector. Okey, tahniah pada Encik Muhammad Azmi kerana telah orang kata berjaya sampai ke tahap ni. Okey, nanti boleh orang kata ceritakan sedikit pengalaman ataupun struggle cabaran untuk belajar sampai tadi. Okey. Kalau kita nak rujuk kepada pengalaman ni, daripada tahun 1998 saya graduate daripada ITM Shah Alam. So kat situ kita dah mula struggle disebabkan ekonomi dan sebagainya kan. So untuk nak dapatkan kerja ketika tu memang agak susah lah. Jadi saya untuk nak pergi ke Juruterra tu saya ambil masa yang agak lama untuk nak dapatkan title sebagai Juruterra. Selepas saya dapat title sebagai Juruterra tu baru saya sambung study di UTM Skudai. Oh, UTM Johor Bahru. Ya. Masa tu full Tapi time. kelas saya di Kuala Lumpur. Oh, kelas di Kuala Lumpur. Ya. So full time ke part time Saya separuh masa. Separuh masa. Kiranya bekerja sambil tu bertugas ke? Saya bekerja sambil belajar. Lah. Jadi separuh masa kan. Jadi saya bertugas dalam masa yang sama pada hujung minggu saya akan hadir ke kelas lah di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Masa tu umur berapa Masa tu umur saya dalam 46 macam tu. Masa tu 46. 46. Dah berumah tangga lah. Saya dah berumah tangga. Dan menetap sama ke di Kuala Lumpur ke masa berumah tangga? Saya menetap di Pulau Pinang di satu daerah Batuas. Jadi kelas saya tu setiap hari Minggu kan, setiap hari Minggu. Jadi saya akan turun ke Kuala Lumpur untuk menghadiri kelas secara fizikal. Okey, ada tak yang orang kata yelah kalau nak belajar tu kan memang struggle tu apa cara pembagian masa tu? Kita untuk nak bahagi masa ni kita kena smart. Satu kita kena smart, yang kedua kita kena buang sikap malas. Dalam masa sama kita ada malas dia. Jadi kita kena smart dan kena buang sikap malas. So itulah yang saya praktis selama 5 tahun untuk saya nak graduate on time. Graduate on time, yang itulah dia punya orang kata pembagian masa. Pembagian masa. Dengan ahli keluarga semua Kalau dengan ahli keluarga tu macam mana pula? Kalau dengan ahli keluarga ni biasanya saya kurang lah. Selama 5 tahun tu saya tumpu sepenuhnya untuk saya nak completekan saya punya assignment kan. Saya nak completekan saya punya kerja-kerja kursus serta saya nak fokus kepada examination untuk final examination. Okay, kalau ikutkan tugas sebagai explosion inspector, apa tu explosion inspector? Okey, pemeriksaan. Ini special. Okey, untuk sebagai pemeriksaan nak jadi pemeriksa letupan ni kita kena ada special course. Special course ni biasanya dikeluarkan oleh international standard organisasi. So kita kena pergi ambil kursus lagi. Itu pun semua berbayar. Kan. Jadi selepas kita dapat barulah kita boleh kita certified untuk melakukan kerja-kerja pemeriksaan letupan. Okey. Untuk sampai ke journey ni kan orang kata siapa yang selalu memberi dorongan dan sokongan pada Encik Azmi? Yang nak sambung belajar lagi kan, nak habiskan sampai dorongan sebenarnya datang daripada dalaman, dalam diri sendiri. Dalam masa yang sama kita daripada wife saya sendiri kan. Kan. Jadi situlah titik tolaknya saya nak satu perubahan dalam diri saya, anjakan paradigma untuk saya nak develop self development untuk diri saya. Ada orang dia cakap tak ada degree tak boleh naik pangkat. Tapi betul. Ada orang tak ada degree tapi dia boleh naik pangkat. Itu juga betul. Jadi dalam masa yang sama saya
sahut cabaran, saya nak adakan degree untuk saya naik pangkat. Tapi in the end tak ada pun. In the end saya macam tu juga. Tapi it's okay, no problem. Itu semua sebenarnya adalah takdir yang ditentukan oleh Allah SWT. Sebab saya ni kan hamba je kan. Jadi kita kena redha dengan apa ketentuan yang Allah dah atur untuk kita. Tapi orang kata ilmu tu tak kira usia kan? Ya betul. Ilmu ni dia tak kira, kita kena belajar ilmu ni setiap masa. Sehingga kita hujung-hujung nyawa pun kita mesti kena ada ilmu. Kan? So ilmu ni bagi saya adalah satu perkara yang sangat mustahak. Untuk setiap individu. Okay. Kalau orang kata belajar ni, ada tak momen-momen manis bersama rakan-rakan yang bersama-sama belajar dengan Cik Azmi? Momen yang cantik, momen yang indah. Sangat indah, betul. Di KL lah. Momen dia bila kita kita berinteraksi dengan kawan-kawan, kita buat kerja kursus sama-sama dengan kawan-kawan di dalam kelas maupun di luar kelas. Itulah momen-momen yang saya tak dapat lupakan sehingga hari ini. Rakan-rakan tu siapa tu, Cik Azmi? Rakan-rakan kelas saya. Sebut. Rakan-rakan seperjuangan dengan saya. SPPR dan juga rakan-rakan daripada grup SPPH. Kalau saya nak ingatkan semua mungkin kita tak boleh lah kan. Tak boleh lah. Dan diorang ada bergraduasi sekali kali ni? Itulah macam saya cerita tadi lah dengan rakan-rakan yang tadi kan. Sebenarnya saya ni dah menunda saya punya graduasi ni. Sepatutnya saya punya convocation ni pada kali 67 ataupun 68. Jadi saya sibuk dengan kerja di sana dan di sini kan. Macam tahun lepas saya pergi ke Sabah, Sarawak dan Labuan awal tahun. Dan hujung tahun tu pula saya pergi ke overseas. Saya pergi ke Angola. Jadi di situ saya ada kekangan masa untuk nak graduate dengan kawan-kawan tu. Jadi kat situ momen yang orang cakap sedikit tercalar lah, momen yang negatif. Jadi kat situ dia timbul sikit kesedihan lah. Jadi pada hari ni saya datang, ada seorang lagi sahabat saya yang teman saya untuk graduasi sekali. Okay. Ada tak apa-apa orang kata kata-kata penghargaan ataupun harapan Cik Azmi? Harapan saya setiap individu yang ada di Malaysia ni dia kena memenuhi diri dia dengan ilmu. Tanpa ilmu saya rasa dia kurang tepat kalau dia nak buat keputusan. Sebab kita kena ada ilmu baru kita boleh buat keputusan yang tepat. Memilih something kan. So kat situ saya tak boleh nak cerita lebih, nanti dia termasuk benda-benda yang tak sedap didengar kan. Jadi ilmu tu penting lah untuk setiap individu. Dan setiap harapan tu mesti ada kata-kata yang orang kata penghargaan. So ada kata penghargaan untuk orang kata ahli keluarga, lecturer, rakan-rakan. Special thank lah. Orang cakap terima kasih yang tak terhingga lah kepada semua staf UTM termasuk Skudai dan juga Kuala Lumpur. Pensyarah-pensyarah daripada UTM Skudai, rakan-rakan yang banyak bantu saya kan. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana banyak memberi dorongan yang orang cakap yang mantap untuk saya. Sebelum tu kan dah pergi FESCO belum Cik Azmi? Macam mana? Pesta konvo kita kat bawah. Belum lagi. Saya belum lagi nak habiskan duit-duit yang saya bawa. Alamak. Kira dah berapa hari kat sini kat Johor? Sebenarnya saya dekat Johor ni daripada hari 18 hari bulan 11. Saya dah sampai dah ke Skudai. 18 hari bulan 11. So kira stay dekat area sini lah. Saya stay dekat area sini. Okay, nanti jangan lupa lah jemput datang ke kita punya FESCO. InsyaAllah saya cuba habiskan beberapa dolar yang saya bawa balik daripada Angola. InsyaAllah. Okay. Okay, tahniah sekali lagi saya ucapkan. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Encik Azmi terus maju dan terus cemerlang gemilang di masa akan datang. Dan dengan itu kita akan bertemu lagi untuk sesi podcast yang seterusnya ataupun besok ke. Kita tunggu. Stay tune.
Hai, Assalamualaikum. Bersama dengan saya kembali hos anda N Aznan dalam Citra Rimbu Menawang sempena orang kata podcast khusus untuk Majlis Convocation ke-69 UTM. Okey, hari ini saya akan bersama dengan adik Siti Nakia binti Latif daripada jurusan Sarjana Muda Sains Pengurusan Harta Tanah berserta dengan kepujian. Dia berasal daripada Muar Johor. Orang kata kalau Muar Johor ni terkenal dengan mi Bandung dia. Kan? Saya pun memang suka mi Bandung. Mi Bandung Muar tu. Okey. Boleh orang kata tanya adik kerana berjaya orang kata bergraduasi hari ni. Yang pingat kat situ boleh ceritakan sikit tak? Kita nak tahu juga kan? Ingat apa tu? Okay, terima kasih kerana menjemput saya untuk sesi podcast kali ni. Ya. Okay, berkaitan medal ni. Medal tu. Ini medal ni sebenarnya diberikan kepada mereka yang bergraduasi dengan ijazah kelas pertama lah. Jadi setiap daripada mereka yang orang cakap bahasa mudanya dekan, akan dapat 2 anugerah dekan dan juga anugerah akademik. Ya, tu sebersikit lah. Okey. Orang kata adik Nakia dapat yang tu dah berapa kali dapat sebenarnya? Nak capai ke tahap tu? Medal ni sebenarnya dia akan dapat sekali lah semasa graduasi. Cuma perjalanan untuk dapat medal ni bagi saya lah kita kena mula daripada seawal tahun pertama, semester pertama lagi. Macam saya sendiri, saya fokus untuk dapat dekan lah semester pertama, tahun pertama setinggi yang boleh. Dan semester seterusnya saya kekalkanlah momentum tu dan kita macam saya pastikan yang saya boleh dapat lah. Dan beberapa semester juga saya dapat ada sekali tu saya dapat hat-trick 3 kali berturut-turut untuk 4 flat. Jadi daripada situ saya kekalkan anugerah ni lah. Okey, kalau ikutkan yang hat-trick yang sampai orang kata 4 kali 3 kali tu, boleh share tak macam mana tu tips dia tu nak dapat? Okey, bagi saya tak ada tips. Cuma saya percaya ianya bergantung pada diri kita lah. Macam saya adalah graduan separuh masa. Jadi kita memang macam saya masa memang kita tak banyak. Jadi saya memang percaya yang disiplin tu nombor 1. Saya punya prinsip disiplin membentuk peribadi. Jadi disiplin juga membentuk kita punya attitude. Jadi disiplin yang macam mana yang saya nak, positif atau negatif. Jadi saya memilih untuk disiplin yang positif. Macam mana malas pun, macam mana orang cakap jatuh pun, kita bangunlah. Saya pilih untuk bangun. Kita ingat pada pencipta kita dan dari situ kita bangkitlah. Dan jangan lupa belajarlah dalam usaha tu juga kan. Itu apa yang saya buat lah. Kalau Nakia ni kan kata graduan separuh masa. Sekarang ni bertugas kat mana Nakia? Okey, saya bertugas dalam sektor swasta. Di salah satu agensi berkaitan kerajaan lah. Jadi memang dalam bidang saya juga. Dan ianya memudahkanlah sebagai pelajar separuh masa sebab kita dah terdedah sebenarnya dengan industri. Cuma macam saya kena orang cakap gilap dari segi teori je. So yang tu bertugas tu dekat lokasi dekat area Johor ke atau luar daripada Johor? Okay, saya memang orang Johor, orang Muar. Tapi saya dah menetap di Selangor dan bekerja di Kuala Lumpur lebih kurang 13 tahun. Sejak saya habis diploma lah 2013. Juga di UTM Jalan Semarak. Masa tu dipanggil, masa tu kita panggil UTM Jalan Semarak. Kan? Jadi start daripada situ saya memang bekerja. Selangor, KL, tukar-tukar lah company. Jadi bidang yang sama selama 12-13 tahun ni. Jadi dekat situlah
Saya bermula orang cakap. So ni pun kiranya dekat UTM KL juga ke atau UTM JB? Ya, saya memilih untuk buat part time di UTM KL, tempat lama saya. Memudahkan saya sebenarnya. Tempat kita dah tahu kat mana perpustakaan, dekat mana pejabat akademik semua kan. Jalan nak pergi balik pun kita dah tahu. Sumber tu kita nak cari dekat mana. Jadi saya memilih tempat asal saya dululah. Ambil kos yang sama juga? Ya, bidang yang sama, cuma berbeza tahap lah. Daripada degree, diploma ke degree. Okey, daripada diploma kan, kalau tengok suasana tempat belajar adik Nakia tu, ada perubahan tak? Perubahan dari segi apa? Boleh cerita tak? Perubahan kalau dari segi fizikal, maksud saya dari segi kampus tu sendiri. Okey. Saya diploma 2010, 2012 lah. 13 tu saya dah start latihan industri. Jadi dalam masa 2010-2012, bangunan MJIT, masa tu saya panggil MJIT, tak ada lagi. Masjid baru tu tak ada lagi. Itu semua adalah tapak asrama lama. Kita panggil kediaman siswa semarak, dan itu adalah asrama saya selama 2.5 tahun saya kat KL. Jadi bila saya datang balik 2020, masa tu mendaftar, saya terkejut juga. Mana pergi asrama ni kan? Tengok orang dah tinggi-tinggi kan. Masuk. Jadi itulah perubahan yang memang ketara betul lah. Yang lain masih sama, library sama, dewan kuliah sama. Jadi dari segi fizikal itu. Dan saya juga jumpa lagi, masih alhamdulillah ada sekali tu saya jumpa bekas pensyarah saya diploma, dan dia masih ingat saya. Walaupun kita dah tak jumpa 13 tahun, dia tak ingat nama saya, tapi dia cam tulisan saya masa tu. Dia kenal, dia sedar saya dekat situ. Masa tu saya tengah jawab peperiksaan akhir. Jadi dia memang datang jumpa saya. Lepas tu saya salam dia. Dia cakap dengan saya ingat nama dia, saya panggil dia Puan Cik Noni. Dia ajar saya subjek yang bidang saya lah. Dia cakap, saya cam awak, tapi saya tak ingat nama awak. Saya cam tulisan awak. Saya rasa sebab betul masa tu, sebab kita tak sangka kan 13 tahun kita tak jumpa. Dia masih lagi rupa yang sama, fizikal tak berubah, cuma dah berusia sikit lah. Tapi itu yang best lah. Itu pun perubahan yang macam kan. And then untuk yang suasana majlis convocation kan, ambil diploma tahap ni kan, ada nampak tak dari segi awak tengok suasana dia, petugas macam mana? Masa sebab lama dah saya graduasi diploma 2013. Tapi dekat sini juga? Ya, di sini juga. Tapi saya datang lagi sebenarnya ke sini 2016. Adik saya. Adik? Ya, graduasi. Adik pun graduasi sini juga? Diploma. Dan adik ipar saya pun diploma UTM KL. Cuma bila mereka buat degree, mereka di tempat lain lah. Jadi masa diploma yang ketara adalah baju lah. Kita pakai warna baju yang berbeza. Dan apa yang saya nampak, graduan diploma sedikit kurang lah. Tak seramai ijazah. Ijazah memang padat tadi saya tengok. Dan masa diploma dulu saya kena sesi pagi, saya petang. Sesi petang hari yang last, hari terakhir. Jadi itu yang beza lah yang saya ingat. Kalau yang sekarang ni sesi pagi lah. Dia punya perjalanan pun smooth je kan? Smooth je. Petugas baik, semua senang. Kita tadi polis bantuan, maksudnya dia bantu kita nak parking kat mana kan. Jadi orang tua saya tadi pun nak masuk dewan mudah, tak ada masalah. Tadi pun sempat juga makan dekat kan. Jadi alhamdulillah semuanya mudah. Ya, okey. So layanan pun okey Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada mereka yang terlibat lah bagi saya nak ucapkan jugalah. Okay, apa harapan adik Nakia untuk seterusnya di masa akan datang ni lah? Harapan saya sebenarnya dari segi harapan saya tak adalah. Cuma kalau saya nak kongsi sikit lah kepada, sebab rakan-rakan saya masih ada lagi yang belajar dan ada juga batch-batch selepas saya. Ada juga mereka kongsi pada saya, Nakia, macam mana awak boleh tahan macam ni, macam ni, macam mana awak kekalkan momentum.
saya bagi tahu benda yang sama macam saya kongsikan tadi. Disiplin. Disiplin membentuk peribadi, itu je. Disiplin macam mana yang awak nak. Kalau awak pilih disiplin yang positif, walau macam mana awak malas pun awak kena bangun. Malah macam mana jatuh pun awak kena bangun sendiri. Lagipun kita dah lebih dewasa kan sebagai pelajar separuh masa. Setiap apa yang kita buat bila belajar memang ada cabaran dia lah. Sangat banyak sebab part time ni kita tak jumpa sangat lecturer kita, lecturer kita. Kita pun tak ada kat kampus sangat. Kebanyakan kita sendiri. Jadi kena cari ilmu tu. Kita yang nak belajar, kita kena cari guru kita. Kita tak boleh tunggu guru kita datang pada kita. Kita tak boleh berharap yang ilmu tu datang pada kita. Kita kena ingat kita adalah pelajar. Kita nak ilmu ni kita bayar yuran. Hari Sabtu bangun malas nak bangun, nak keluar rumah kan. Fikir aku nak pergi cari ilmu ni. Aku kena jumpa aku punya guru. Jadi kita kena ada disiplin lah kat situ. Dan kena hormat pensyarah kita. Sebab pelajar separuh masa ni ada yang dah usia 40-an. Jadi pensyarah dengan pelajar ni, pensyarah yang lebih muda kadang-kadang. Jadi walaupun lebih muda, mereka adalah guru kita. Hormat mereka, hormat ilmu mereka. Itu apa yang saya nak kongsi lah pada mungkin junior-junior saya, rakan-rakan saya ataupun orang-orang yang lebih muda lah daripada saya. Kata ilmu sekali dengan adab. Ya, betul. And then last but not least lah, ada ucapan penghargaan yang ingin disampaikan pada ahli keluarga, pada rakan-rakan, pada orang kata lecturer, adik sendiri. Okey. Pertama sekali saya memang sangat bersyukur kepada pencipta saya atas apa yang diberi. Tidak sempurna tapi sangat selesa dan alhamdulillah saya sangat bersyukur. Dan tak lupa juga kepada ayah saya, mak saya, adik-adik lelaki saya, adik ipar saya, 2 orang anak buah saya yang tengah membesar. Pensyarah pensyarah saya sangat banyak membantu. Bila saya bertanya call, memang mereka tak lokek lah. Dan tak lupa juga rakan-rakan lah, rakan-rakan satu batch ataupun senior, junior. Dan tak lupa mereka yang membantu saya masa saya siapkan tesis. Sangat struggle masa saya siapkan tesis tu sebab saya perlu cari maklumat kan. Terima kasih pada mereka. Semoga Tuhan sajalah yang boleh membalas ya. Itulah. Okey, Tania, saya ucapkan daripada tim kami semua Media Cover UTM ucapkan Tania. Okey, semoga terus orang kata kekal momentum tu, terus cemerlang, terus orang kata gemilang Okey, pada anda di sana, sesi kita sampai hari ni je. Kita akan sambung lagi esok. So stay tune.